Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada seorang anak lelaki bagi Abi Waqid Al-Laythi, daripada ayahnya, yakni Abi Waqid Al-Laythi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya pada haji wada', inilah, yakni sahaja yang wajib, haji yang wajib ke atas kamu. Kemudian kamu hendaklah berada di atas tikar-tikar kamu, yakni di rumah. Tidak wajib lagi ke atas kamu mengerjakan haji. Riwayat daripada anak lelaki bagi Abi Waqid Al-Laythi, daripada ayahnya, yakni Abi Waqid Al-Laythi. Gitu yang disebutnya. Yang disebutnya di sini lagu itulah daripada seorang anak lelaki. Syekh Khalil Ahmad ni kata lagu ni lah dalam sekalian nuskhah yang ada dengan saya ni secara mubham, secara sama, seorang anak lelaki. Kalau mubham, sama, maknanya perawi ni majhul, tak tahu anak dia tu sahabat ke tidak. Kalau tidak sahabat, boleh jadi dhaif. Dengan sebab itu boleh dipertikaikan. Kalau kita kata Ibni Abi Waqid, jelas hak tu jelas siapa dia. Waqid lah, anak Abi Waqid yang bernama Waqid. Abu Waqid tu kunyah dia tu pun sempena dengan nama anak dia, hak tu Waqid tu lah. Kalau tak sebut Waqid pun maklum, yakni hak ni anak dia ni, anak dia yang ayah dia pakai kunyah nama dia tu lah, iaitu Waqid tu lah. Maklum. Gitu jadinya. Bermakna di sini tentu. Bila tentu jelas tak apa selalu, tak apa. Pak Waqid tu boleh ke tidak? Waqid boleh, selesai. Betul begitu. Memang gitu. Daripada Waqid bin Abi Waqid, daripada ayahnya. Jelas dalam Musnad Ahmad sebut. Bermakna tidak ada sama di sini, tak ada. Jelas. Anak ni anak hak nama enggak. Siapa dia? Jelas. Tidak ada majhul. Kalau lagu tu. Kalau ada hak majhul tak tahu, walaupun anak sahabat pun tak tahu. Majhul. Jadi dhaif sepatutnya. Abu Waqid berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isteri-isterinya dalam haji wada', hadihi, inilah sahaja. Inilah sahaja. Kemudian belakang tikar itu asal makna dianya. Dia ada dua maksud di sini, iaitu inilah sahaja, yakni haji yang diwajibkan ke atas kamu, yang telah kamu kerjakan bersama aku. Lepas tu tak ada dah lagi hak wajib ke atas kamu. Inilah sahaja haji yang difardukan ke atas kamu. Kemudian maksudnya lepas pada tu kamu duduklah di atas belakang tikar kamu. Maksudnya simpulan bahasa dia terpanggil. Maksud ni mana tetap duduk situ, tak payah pergi mana-mana, tak payah berangkat dah pun. Duduk di rumah lah maksudnya. Lepas pada tu kan duduk di rumah lah. Tak payah pergi mana-mana, tak payah mari pula lah. Nak sebagai menguatkan yang pertama tadi. Yang ni hak tu je, hak wajib. Lepas pada tu tak ada lah hak wajib. Bila tak ada hak wajib, apa perlu berangkat lagi? Dia ada dua makna. Yang pertamanya, haji yang wajib kepada kamu sudah kamu tunaikan bersama aku ini. Tidak ada lagi yang wajib selepas daripada hak ini, sebab kamu sudah tunaikan hak wajib. Itu yang pertama. Tapi hak kebanyakan isteri-isteri Nabi SAW selepas daripada Nabi, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, pergilah kerja haji. Di zaman-zaman lain pun pergi buat kerja haji, kecuali Saudah dan Zainab. Hak tu, hak dua orang hak tak pergi. Termasuk Aisyah sendiri yang dianggap paling padat di antara isteri-isteri Nabi SAW, dia tak faham gitu. Dia faham Nabi kata tadi hak wajib. Lepas tu kalau tak pergi pun tak apa. Tapi ada hadis-hadis yang lain banyak lagi. Aisyah tanya, lagu mana kalau kita pergi perang kata sekali dengan orang lelaki? Nabi kata tak payah. Jihadukunnal hajj. Jihad kamu ialah haji. Maknanya ada lagi. Kalau dia pergi Mekah, pahala jihad, haji. Ada sebut. Dia faham hak tu lah, bahawa Nabi bukan larang tak boleh tubik rumah. Boleh. Boleh. Sebab itulah mereka ni keluar lagi selepas daripada Nabi SAW wafat pun ada lagi. Umpamanya dalam hadis Bukhari, Aisyah kata, lagu mana kalau kami pergi perang, maksud dia bini-bini dia, faqala lakin ahsanul jihad wa ajmaluhu al-hajj hajjun mabrur. Aisyah kata, saya tidak akan meninggalkan haji selepas saya dengar hak ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana haji tu tetap ada, boleh lagi sebagai hak sunat. Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain, dia faham Nabi kata begitu, galakkan untuk buat kerja haji lah. Lepas pada tu beberapa kali tak apa. Sebagaimana kepada lelaki boleh hak sunat, buat kerja haji beberapa kali. Perempuan pun begitu juga, serupa juga. Ibnu Battal berkata, setengah-setengah orang dia faham daripada hadis ni, orang yang nak mencaci, memburuk-burukkan Aisyah dalam kisah peristiwa Jamal tu, apa yang Aisyah pergi nak perang tu, memimpin bala tentera pula. Sedangkan Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna, duduk di rumah
kamu lah, duduk tetap di rumah tu, tak usah pergi mana-mana. Ini menunjukkan haram isteri Nabi ni bermusafir, pergi ke sana sini. Hadis tadi lagi kalau kita baca tadi, ada Nabi suruh duduk di rumah tu, atatikah maksudnya duduk di rumah lah. Kata Ibnu Battal, dia nak tolak pendapat hak kata saat ni lah. Dia kata hadis ini iaitu sabda Nabi SAW, lakin afdalul jihad al-hajj. Ini menolak pendapat mereka itu, menunjukkan bahawa mereka juga boleh pergi berjihad selain daripada haji, tetapi haji lebih afdal untuk mereka. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar memang mula-mula dia pun teragak-agak juga. Lepas pada tu dia jelak pada dia dalil hak kata isteri-isteri Nabi ni boleh pergi nak buat haji ke nak buat umrah, dalil hak tu kuat. Kerana itu dia membenarkan, tak apa, boleh pergi Mekah isteri-isteri Nabi SAW. Begitu juga di zaman Sayyidina Uthman. Ini amalan sahabat, tak ada siapa dia bantah apa. Menunjukkan maklum bahawa isteri-isteri Nabi boleh pergi, dan orang yang duduk pertikaikan itu tak betul. Tak betul. Dan Hafiz Ibnu Hajar berkata, dia kata pada hadis ini ada dalil bahawa perintah suruh duduk di rumah, sama ada ayat Quran ke ataupun hadis thumma zuhur al-husur tadi itu, semuanya tidak dipakai dengan arti wajib. Hak maksud di sini tak jalan kosir rata-rata ikut suruh orang lain lah. Tapi kalau nak buat ibadat apa tak apa pergi. Nak tubik pergi sembahyang, nak apa-apa apa boleh. Pergi jauh pun pergi Mekah nak buat haji ataupun nak umrah. Itu bukan sebagai wajib perintah itu. Tidak memberi makna wajib mesti. Sebab kalau mesti tubik dosa, pada dosa bukan isteri Nabi saja dosa. Ramai lagi sahabat-sahabat lain itu duduk benar. Lagu mana? Dosa habis. Langgar perintah Nabi SAW. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia faham. Daripada situlah ulama-ulama usul fiqh keluar hukum perintah ni tidak semesti makna wajib semuanya. Kalau ada dalil gini-gini, dia boleh turun daripada wajib itu kepada sunat, kepada gini-gini. Kita tengok keadaan. Betul tu. Sahabat-sahabat pakai lagu, asas dia tu ada dah dalam hadis, dalam amalan sahabat tu ada kaedah-kaedah.